Assalamualaikum semua, jom kita buat puding karamel. Untuk bahan puding, masukkan 2 keping roti putih, buang kulit, 2 cawan susu cair, 4 biji telur, setengah tin susu pekat manis, setengah krim keju, esen vanila sedikit dan secubit garam. Kisar semua bahan. Untuk lapisan karamel, masukkan setengah cawan gula dan sedikit air. Biarkan gula mencair dan masukkan ke dalam loyang. Tapis bahan puding yang dikisar tadi supaya tidak berketul. Tutup dengan aluminium foil. Panaskan pengukus selama 5 minit dan kukus puding selama 45 minit. Setelah masak, angkat dan sejukkan di dalam peti ais. Kemudian terbalikkan ke dalam pinggan. Siap, selamat mencuba.